Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nor. Ini Carrie Life. Kawan-kawan, selamat pagi. Hari ni Kak Nor tunjuk lagi satu sejenis tumbuhan yang kita mungkin ada saja orang yang makan, ada saja orang yang amalkan, tapi ini first time lah Kak Nor cuba, nak Kak Nor rasa. Sebab Kak Nor beli tengok, mungkin sebab Kak Nor tengok khasiat dia banyak kan. Ni dia. Kawan-kawan nak tengok buah apa? Ini ialah beetroot. Okey, beetroot. Dia warna dia agak menyeramkan. Bagi orang yang tak biasa kan. Orang ada buat jus, ada buat salad, betul tak? Ni beetroot. Kak Nor nak rasa lah. Betul Kak Nor kongsi dengan kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ada yang dah biasa. Alah Kak Nor, kami dah biasa makan Kak Nor. Tapi bagi Kak Nor, ini first time. Okey, buah beetroot ni. Tak tahulah kawan-kawan macam mana Kak Nor nak Kak Nor nak rasa dia. Okey, kita nak kopek dulu sekejap ya. Okey kawan-kawan, ni Kak Nor nak kopek dulu tau. Ni Kak Nor dah basuh ya, nampak dah basuh. Dia memang kulit dia hitam ini. Tapi itulah, warna dia tu agak menyeramkan. Sebab kita tak biasa kan. Warna dia sama macam warna darah. Tengok ni. Dia kena kat tangan kita pun tengok. Ini ialah warna yang orang kata boleh kawan-kawan guna untuk pewarna alami. Amali pula dah. Alami. Jadi sedap. Kan? Lebih selamat. Kak Nor potong separuh je. Ya, kita potong separuh gini. Dia tak nak ambil semua jugalah. Sebab Kak Nor nak rasa. Apa rasa buah ni? Warna dia ni memang menyeramkan. Aduh, lekat dah pula. Menyeramkan kawan. Okay. Nah, tengok ni. Warna dia merah, mengau-ngau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebab Kak Nor tengok ada orang makan dia jadi salad tau. Salad. Ni kita makan, bismillah. Merah tu gigi. Manis. Tapi ada rasa maung. Kalau orang biasa maung-maung tu dia memang kurang sukalah. Tapi bagi Kak Nor masih boleh terima. Tapi warna dia kalau kawan-kawan nak buat warna alami merah, boleh. Kak Nor rasanya boleh tanam kot. Kan? Potong ni, bertanam kot. Tapi Kak Nor punya kebun ni, kalau Kak Nor tunjuk kat kawan-kawan, pengen sanut. Sibuk sangat. Minggu ni terlalu sibuk. Ambil anak. Lepas tu nanti ada outing untuk anak. Urus anak semua. Dan Kak Nor minta kawan-kawan doakan Kak Nor juga. Doakan anak Kak Nor yang nombor 2. Hari ni nak interview. Semoga dia dapat kerja ya kawan-kawan. Anak Kak Nor yang baru habis universiti dari Sabah tu. Dia nak interview hari ni. Kak Nor perlukan doa kawan-kawan semua yang di kalangan ibu-ibu, siapa pun. Tolong doakan anak Kak Nor ya, supaya urusan dia hari ni lancar ya kawan-kawan. Kak Nor mohon doanya. Okay? Pasti boleh terima lah. Walaupun first time Kak Nor makan. Kak Nor kalau dah memang Kak Nor tak berapa suka macam semalam buah nona tu kan. Sebab dia terlalu manis. Terlalu manis bagi Kak Nor. Sebab Kak Nor bukan penggemar makanan manis. Dianya
kurang sesuai. Tapi ada orang cakap ini sebagusnya, boleh dibuat jus. Jadi dah siap kawan-kawan, dah siap kawan-kawan tengok macam warna apa. Warna kan? Dah siap Kak Noh blender. Kak Noh tak letak apa-apa ya, ini pure. Ini pure root beetroot yang tak ada campur apa. Kak Noh cuma buat letak air suam saja. Bismillah. Kalau buat jus macam ni, Kak Noh tak buang serat ya. Sebabnya kalau kita buat jus, kalau kita buang serat, sayang, serat tu bagus untuk kita. Rasa dia macam tanah. Macam Kak Noh pernah makan tanah kan? Tak, dia macam bau mahung-mahung gitulah. Tapi prefer pasal bau tanah. Tapi ia sangat-sangat bagus. Kawan-kawan tengoklah. Katanya bagi orang yang agak kurang darah, sesuai sangat. Kan kawan-kawan tengoklah. Begini warnanya. Mau tak seram kita. Nanti Kak Noh simpan dalam peti sejuk lagi. Kak Noh letak sedikit madu lah, supaya dia lebih sedap. Itu dia kawan-kawan. Bagi yang nak cuba beetroot, kawan-kawan, ni memang Kak Noh akan makan lah. Tapi Kak Noh mungkin prefer makan macam ni dan habiskan jus ni. Ni sebiji ya, sebiji seketul gini. Dia sama besar, dia besar ni. Kak Noh beli 3. Harga dia RM4.20 kalau tak salah, dekat CLC. Malam jadi Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan. Kawan-kawan boleh cuba. Katanya bagus untuk kita. Pencernaan, antioksidan, semua ada. Okay, bagus. Jadi tak sesia. Makan dengan salad boleh. Kawan-kawan buatlah salad yang campur-campur tu kan. Lepas tu letaklah sos Thousand Island ke. Sedap kan kawan-kawan, boleh cuba ya. Ni merah dia tak nampak. Begini kan kawan. Menyala. Okay, kawan-kawan boleh cuba. Sangat sedap. Dan Kak Noh mohon doa juga ya. Okay, bagi yang biasa makan buah ni ataupun minum, kongsilah resepi. Mana tahu kawan-kawan biasa kan. Tapi Kak Noh ni first time, Kak Noh masih boleh menerima lah rasa dia. Walaupun agak sedikit maung, tapi masih boleh terima. Okay, itu saja video Kak Noh. Semoga kita sihat-sihat selalu, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.